Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syuhada. So, hari ni saya nak share pengalaman saya lah. Macam mana saya buka-buka kat sini, share kat pregnancy dekat sini. Dekat klinik headquarters ni sangatlah bagus. Staff pun friendly, doktor pun friendly, semua okey lah. Bagi saya kat sini memudahkan saya lah. Saya macam kerja swasta, so kerja pun susah nak dapat cuti. So kalau dekat sini kita boleh datang tarikh bila kita free. So memudahkan kita lagi lah. Nak datang pun boleh datang pagi, petang, malam pun boleh datang. Kadang-kadang tu kita sibuk kan. So nak minta cuti ataupun nak datang waktu yang ditetapkan macam dekat klinik kesihatan kan susah. So datang sini memudahkan saya. Okay, untuk persekitaran klinik pula dekat sini amat memudahkan ataupun selesa lah. Daripada awal saya datang ada parking yang senang. Kita boleh park depan klinik. And then bila masuk tu memang klinik bersih, ceria. Siap ada tempat untuk kanak-kanak bermain. And then tempat pun nak duduk pun selesa, sangatlah memudahkan. Servis dekat sini pula bukan untuk pregnancy sajalah. Kalau you ada sakit ke, family sakit ke kan, boleh datang kat sini sebab dekat sini ada rawatan yang lain juga. Contoh sakit demam, nak buat house cleaning ke, nak buat untuk vaccination ke. Lagi kalau kita ada sesak nafas, gahak ke apa lah, ada perkhidmatan untuk nap. So memudahkan. So banyak perkhidmatan dekat sini yang kita tak tahu. So korang boleh dapatkan dekat sini. Siapa yang nak datang, cepat datang tau. Sepertinya lepas pada saya bersalin nanti, memang saya akan datang semula lah. Ni ada perkhidmatan untuk check up baby juga. Okay, untuk vaccination baby, untuk jaundice, untuk cek perkembangan baby. So bolehlah, senanglah saya nak bawa anak ke sini. Dan saya boleh juga bawa family saya untuk check up kat sini. Untuk korang yang dapatkan rawatan di klinik headquarters, boleh je nak walk in ataupun contact je customer service kat sini.